So hari ni aku decide nak pasang karpet dekat dapur ni. Karpet ni memang karpet yang khas untuk macam dekat dapur lah, yang boleh terkena air yang tak mudah bau kepam macam tu. Okay, so kalau korang boleh tengok, actually sebenarnya rumah ni baru 4 tahun 5 tahun macam tu kita orang pindah. So memang belum ada rezeki lagi lah untuk kita orang buat kabinet dapur. So that's why kalau korang boleh tengok memang agak messy sikit lah barang-barang kat dapur aku ni. But soon, insyaAllah korang doakanlah kami murah rezeki. Semoga kita orang dapat buat satu kabinet dapur yang cantik. So dapatlah dapur kita orang ni kemas ala-ala dapur T20 gitu lah. Kapit aku beli online je korang. Dia tak ada saiz sekali. Satu tu besar tau. So dia, that's why aku kena beli 2-3 different size untuk bentukkan dia L shape dengan kat tengah. Itu pun macam tak berapa cukup lagi. Tapi aku agak berpuas hati lah dengan kapit ni. Dia tak mudah bergerak. Cuma untuk permulaan tu biasalah, dekat tepi tu dia terjongkit-jongkit sikit sebab ialah baru buka kan. So quite nice lah, puas hati lah. Harga pun taklah mahal sangat. Nampak tu kat tepi-tepi tu dia terjongkit tu kan. Tu kalau tersadung tu wassalam. Tapi insyaAllah suami aku kata lama-lama nanti dia akan lurus lah. Ni tada, dah siap. Nampak tak? Bos tengah cakap pengang. Macam mana nak buat bagi nampak lawa Sebab apa tahu, dia macam kurang lah. Nak kena beli lagi. Nak kena beli lain ni. Yang nampak ni dah siap dah. Dah siap. So aku decide macam kat belah sana tu nak kena beli lagi lah untuk cover up. So aku dah order. InsyaAllah nanti sampai kita akan letak dekat tempat-tempat yang kosong tu lah. So soon insyaAllah nanti kalau yang kapet selebih tu sampai nanti aku akan tunjuk kat korang lah hasil macam mana. So this is my humble kitchen.